MM, Ha, kau nampak Ustaz? tak nampak ah. Mana ustaz ni pergi Orang banyak soalan ni tengah orang tanya-tanya ni. Itu masjid. Kau tengok. Dia main handphone ah. Dia main handphone. Mari kita pergi panggil Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, tengok Ustaz main handphone. Busy ustaz Busy lah. Banyak soalan. Banyak orang tanya ni ustaz. Kita nak kena jawab. Ustaz kat sini main handphone. Banyak benda nak settle ni. Dia tengah jawab soalan lah. Kau ni asal Tengah fikir apa nak jawab ah. Banyak Ustaz. benda. Yes. Hari ni Kita kita buat lain sikit Ustaz. lain. Kita tak payah tempat selalu. Hari ni kat tempat lain tak. Kita buat kat atas sini je Ustaz. Boleh? Boleh? No problem. Okey? Boleh? Dah Boleh. selalu duduk di bawah. Sekali-sekali kita duduk kat atas lah Ustaz. Duduk atas. Boleh Ustaz? Boleh. Silakan Ustaz. No problem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain macam pula kita hari ni Baik lah. Hari ni I want to just go to the question Okey. pasal soalan dia sangat-sangat interesting. Sangat-sangat menggalakkan. Betul. Ni soalan yang dinanti-nantikan. Apa kata kau mulakan? Alamak. Yes. Okey lah. Yang berat-berat kau buat lah, yang ringan-ringan aku. Okey boleh. Okey Ustaz, hari ni kita terus ke soalan Ustaz. Okey. Okey Ustaz, soalan pertama, topiknya pasal makan dan minum sebelum mandi junub. Okey. Kau tak boleh dengar junub. Aku tak boleh. Bukan tak boleh. Sensitif. Okey Ustaz, situasinya adalah ada member ni tanya, lepas bersama dengan isteri, Isteri dia lah. tak ke isteri kita. Yalah, dengan isteri dia, dia dulu pernah dengar yang tak boleh makan atau minum sebelum mandi junub. Soalannya, betul ke memang tak boleh makan atau minum sebelum mandi junub? Okey. Dia general kan, macam minum bandung ke, minum teh ke, tak ada. Minum lah. Minum lah. Ya. Minum. Jarang ada yang nak terus minum coke lah lepas tu. Jarang ada terus. Protect. Tak boleh ada. Okay. Kita jangan divert from the question. Maaf. Kita silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillah, berkenaan dengan soalan tentang perkara yang dilakukan setelah mana seseorang itu dalam keadaan junub. Kita tahu bahawasanya bila orang tu dalam keadaan junub, dia wajib untuk mandi lah maknanya. Dan dia diwajibkan mandi tu kalau dia nak sembahyang, dia nak masuk dalam masjid, maka ketika itu diwajibkan mandi. Pasal kita tahu bahawasanya hukum mandi dalam Islam ni ada keadaan wajib mandi, ada keadaan disunatkan untuk mandi. Kalau umpamanya seperti orang yang pergi sembahyang Jumaat, pergi orang yang orang yang menyambut Lebaran, hari raya, hari raya haji ataupun hari raya puasa. Dan kadang-kadang mandi tu dihukumkan sebagai makruh bila mana bagi orang yang sedang berpuasa tapi dia mandi secara menyelam. Swimming lah. Swimming ya. Oh, tu ada pepatah tau. Sambil menyelam. Tapi puasa dia tak boleh minum lah. So dia hukumnya adalah makruh. Pasal dia ada selisih, ada kata batal, ada kata tak batal. So jadi dihukum makruh untuk mandi secara menyelam bagi orang yang berpuasa. Dan terkadang kala mandi pula hukumnya adalah haram. Haram ni kalau ada haram yang dengan sah, haram dengan tidak sah. Haram yang tapi dia sah kalau dia mandi pakai air orang sebelah. Dia kebas orang lain punya air, dia mandi, maka hukum dia tak sah. Hukum makan hukum dia sah, semua haram. Panjang Ustaz pipe dia Panjang. Tangan sama. Kita yang cakap macam gini selalu keluar pada Ustaz. Okey. Ataupun dia pergi mandi swimming pool orang sebelah. Ayuh punya. Mr. Ayub. Dia mandi tanpa izin, maka mandi dia sah, cuma hukumnya haram. Kemudian mandi yang haram dan tidak sah kalau orang yang tidak boleh mandi, dia mandi dengan niat ibadat. Seperti orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas, kemudian dia niat untuk mandi sunat Jumaat. Maka tak boleh. Sedangkan orang perempuan haid ni dan nifas, dia boleh mandi sunat hari raya, boleh mandi. Mandi sunat hari raya boleh. Tapi kalau mandi untuk sembahyang Jumaat tak boleh, pasal dia dalam keadaan haid. So macam mana nak mandi mandi sunat Jumaat lah. So hukumnya adalah haram. So berkenaan dengan orang yang dalam keadaan junub tu,
ada perkara yang dimakruhkan untuk dia buat selagi mana dia belum bersihkan diri dengan minimalnya mengangkat wuduk. Minimalnya angkat wuduk. Which is di antaranya adalah melaungkan azan. Which is obvious, okay? Dia nak semayang tapi dia masih dalam junub, lepas tu dia azan pula. Okay? Rumah sebelah surau. Betul. Lepas tu last minute pula. Siang-siang tak nak. Mel, nak cakap segan kan? Dah subuh ni. Mentang-mentang government kasih 1,000. Mel. Azal ni tak ada. Nak cakap tak boleh. Segan pula kan? Maksa lah. Kita terlalu. So, azan dalam keadaan junub hukumnya adalah makruh, bahkan sangat-sangat dimakruhkan. Pasal kita nak kejap lagi dah nak semayang, habis dia masih dalam junub, lepas tu dia azan pula. Makruh kan? Makruh. Panggil lah orang lain kan kalau ada. Takkan dia seorang azan, dia seorang jadi imam pula, kelakar lah. Kesian. Betul. Kesian Pak Haji tu. Pak Haji pula tu. Isteri muda. Jangan masuk ke sana, kena editkan. Kemudian keadaan yang kedua, makruh untuk dia mengulangi perbuatan bersamaan dengan isteri tu. Kalau dia tidak selingkan dengan mengangkat wuduk. Terus dia ulang tanpa dia istinja ke apa, maka hukumnya adalah makruh. Dan lagi dilarang atau makruh bagi orang yang dalam junub itu adalah untuk dia makan dan minum. Makan dan minum lah. Tak kisahlah makanan ringan ke, kuih tat ke, kerupuk ikan ke apa. Air seguk ke haus ke apa. Maka hukumnya adalah bedak goreng kan? Goreng kan. Dia keluar list tau. Apatah lagi kalau dia memasak setelah mana dia, apabila dia dalam keadaan junub tu, maka hukumnya adalah makruh, melainkan kalau dia telah angkat wuduk terlebih dahulu. Haidar, kau tak payah taruh subtitle lah, macam makan goreng pisang sekedar. Jadi takut orang confused bila baca ni. Jawab sini lah. In case dia taruh subtitle, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Okay. So basically hukumnya adalah makruh saja, dia bukan perkara yang totally dilarang atau perkara yang haram. Melainkan kalau sudah kesuntukan waktu. Maknanya umpamanya dia bangun tidur tu, for example dah pukul letaklah pukul 6.45 pagi atau 6.50 pagi. Maknanya dia kena ada betul-betul just like kalau dia mandi junub tu, dia nak kena sembahyang subuh. Maka ketika tu dia tak boleh delay lagi. Dia tak boleh delay. Itu jam cari jemput-jemput goreng. Itu jam juga cari air coke nak minum ke apa. Buka biryani. Biryani pula ada paket masjid. Yang semalamnya. Itu jam juga cari sebatang dua lagi dah tak boleh. Tak boleh. Jangan pergi ke sana. So basically dia tak haram lah senang cakap. Cuma kalau kesuntukan waktu untuk semayang, then baru jadi haram lah. Okay. Jadi Alhamdulillah kita dah dapat menjawab soalan member kita tu. Jadi hukum dia adalah memang makruh. Dia tanya apa? Boleh tak makan atau minum sebelum mandi junub? Jawapan dia boleh, tapi makruh. Dan lebih baik istinja dan mengambil wuduk sebelum makan jemput-jemput tu ataupun biryani daripada Masjid Abdul Razak yang bungkus malam dan bandung soda. Ada ke bawah? Tak ada. Baik. Alhamdulillah kita sudah dapat ataupun Ustaz dah dapat menjawab soalan satu tu dengan sangat baik. Dan kita akan beralih ke soalan nombor 2. Topiknya adalah hak penjagaan anak. Nampak dah. Taklah. Kan pasal hari ni kita ada matahari. Kita outdoor recording. Topiknya adalah hak penjagaan anak selepas penceraian. Situasinya, ada member ni ditanya, dalam kes penceraian, kedua-dua ibu bapa masih menunaikan kewajipan agama masing-masing dan berada dalam keadaan waras. Dan soalannya adalah, siapakah yang berhak menjaga seorang anak yang berusia 10 tahun? Spesifik ah. Maybe dia dalam keadaan tu. Mungkin. Member dia. Kita pula tanya dengan akal naik bagus tanya soalan ni. InsyaAllah, amin. Baik Ustaz. Berkenaan dengan hak
penjagaan anak ni, dia dalam bab fikir ni disebut sebagai bab hadana. Hadana tu maknanya bab penjagaan anak lah. So normally it comes to the picture bila husband and wife mereka separate lah. Perceraian tu berlaku. So macam kemarin punya sama juga. Hadana ni dia ada auto, dia ada manual. Dia ada auto, dia ada manual. Macam lesen 3A, 3B. Kan itu motor. 3 dengan 3A lah. Ya. Okay. Dia untuk budak ni dia bermula dengan auto dulu. So kalau let's say penceraian tu berlaku, maka dia punya auto tu dia akan pergi kepada side perempuan terlebih dahulu. So maknanya hak menjaga budak tu automatically pergi kepada side perempuan. Mak dia, nenek dia, adik-beradik mak dia, atau apa namanya, dia punya kalau let's say dia ada anak saudara for example, mak dia punya kakak punya anak for example, sepupu dia, semua yang side perempuan tu. Belah isteri mendapat keutamaan. Correct. Untuk menjaga anak yang ni auto lah, 3A. Yes, correct. So the reason is because pasal selalunya side perempuan tu lebih cenderung kepada lebih menyayangi kepada budak tu, lebih mengasihani, lebih kesian budak tu, lebih merahmati budak tu. Maka sebab tu agama memberikan perkara penjagaan anak tu kepada side perempuan tu lebih lah. Itu memang nature lah maknanya. Saya memang orang perempuan ni memang naluri dia lemah lembut. Sebab tu aku suka dengan orang perempuan ni. Kalau kau tak suka perempuan, dia punya podcast jadi lain. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Baik Ustaz, silakan. So kalau let's say selalunya tak terjadi, but in case semua side perempuan tak ada, for example, maka baru diberikan kepada si bapa lah. Maknanya suami tu come to the picture tu kira last lah. Isteri, mak, kira nenek dia dulu, adik-beradik perempuan dia dulu, mak adik-beradik perempuan. Yang dekat tu didahulukan lah. Okay. Maknanya bila dia pergi ke bapak pun sama Ustaz. Maknanya bapak tu punya mak dulu. Bapak dulu. Oh, bapak dulu. Lepas tu mak si bapak tu. Okay. Ataupun boleh nak sama ratakan, sama levelkan nenek sebelah bapak dengan nenek sebelah mak lah. Maknanya kalau nenek sebelah mak tak ada pergi pada nenek sebelah bapak. Okay. Sama level lah tapi perempuan. Okay. So ini yang nama kategori under kategori auto. Automatic 3A. So sampai bila dia punya kategori auto ni? Sampailah budak tu sudah memayis. Maknanya budak tu sudah cerdik, dia dah boleh jalan sendiri, dah boleh makan sendiri, cebok sendiri, atau senang cakap tahu bezakan mana kanan mana kiri. Tu namanya sudah memayis. Dia dah tak pakai triangle lah. Triangle tu dah buka. Yalah, 3A. Kalau pas kena pakai triangle. Sama. Bawa-bawa pula. Okay. Jadi bila dia sudah memayis, which is normally dalam umur 6 tahun atau 7 tahun, but age bukan dia punya factor. Faktor dia is dia punya memayis. Kecerdikan dia bila. Kalau ada orang dia cerdik lambat, ada orang dia cerdik cepat. Ada orang 4 tahun, 5 tahun dah cerdik. Yang ada sampai 40 Ustaz. Masih lagi. Itu dah lain topik lah. Itu dah lain topik. Janganlah, aku tak cakap pasal kau. Aku belum 40. Ada Chan. So, bila dia sudah memayis, maka hak pemilihan tu diberikan kepada budak tu sendiri. Maknanya budak tu yang decide siapa yang dia nak tinggal. Dengan bapak dia ke atau dengan mak dia. Kita kasih dia choose lah. Yes, correct. So, ini mengikut secara general dalam hukum agama lah. So, kalau hukum, for example, law kata lain, ada sebab-sebab yang tertentu diberikan kepada si bapa, maka si bapa lah yang menjaga dia. Dan of course, bila dia menjaga budak tu, dia ada syarat lah. Dia mesti orang yang macam tadi kata waras, pegang agama. Pegang agama, orang yang memang berkemampuan untuk menjaga. Takut dia tak boleh urus diri dia, macam mana nak urus anak dia sendiri. Macam lu dah makan dah sebelum Itu dah nampak. members. So basically itulah namanya. So balik pada tadi, berkenaan dengan budak yang umur 10 tahun. Normally budak 10 tahun tu dah memayis lah. Melainkan kalau dia ada macam penyakit lain, macam orang yang agak slow, autism ke dan sebagainya, itu lain lah. Itu maknanya masuk under kategori auto lah. Ni ikut ikut dalam hukum agama. Kalau ikut hukum law, itu then it will be different lah sometimes. Maybe kalau memang
bukan bapak dia yang kaki pukul, tapi mak dia yang kaki pukul, for example. Mak kaki pukul. Maybe Dulu ni MMA fighter. Oh, mungkin sebab tu dia berbisa. terbawa. Terbawa-bawa. Hari-hari bapak ada bokok. Selalu. Depan lutut dia. Suami. I kena cakap I nak makan prata kuah campur. Dia kasih satu. Menjawab dia cekik. Kita punya example selalu juga ni. Bayan. Kat dalam sama. Recording kat dalam pun gini, kat luar pun gini. Kat luar dia filter. Sama So aku lihat, so balik pada tadi, kalau dia dah umur 10 tahun ikut question tu, maknanya dia boleh memilih. Hak memilih. So dia tak ada macam kata siapa yang patut jaga. So it's up to budak tu. Dia nak tinggal dengan siapa lah. Dia disclaimer lah Ustaz. Disclaimer. Kita Ustaz menjawab ni dari segi daripada hukum Islam, hukum agama. Tapi to those who are watching us out there, jangan take it as precedent. Masuk court, awak yang berhormat kenal Ustaz Syed Yusof Masjid Abdul Razak, dia cakap budak ni tahu kenal, tapi jangan lawan lah. Jangan lawan lah. Itu ROMM ada diorang punya own set of rules. Bukan macamnya maybe ada sebab. We leave it to them. Tapi our Fadil Ustaz Syed Yusof ni menjawab dari segi hukum fikir, perspektif agama lah. Perspektif agama yang secara general. Tadi Ustaz pun dah sebut yang 10 tahun ni secara general, tapi kalau kanak-kanak itu mempunyai masalah yang macam Ustaz cakap tu, ada masalah-masalah yang tertentu yang tak mengizinkan dia untuk membuat pilihan yang tepat, dan orang-orang sekeliling tahu budak ni tak boleh buat pilihan yang tepat, maka again it falls back to 3A Betul. Betul. Unless dia kalau for example mahkamah kata otherwise lah. Baik. Due to certain reason lah. That one we leave it to them. But now kalau antum bertanya tentang dari segi hukum fikir ataupun daripada perspektif agama, maka inilah jawapan yang dah diberikan oleh Ustaz. Ustaz, best tak Ustaz? Dapat jawab soalan-soalan yang diberikan oleh member-members kita yang kat luar. Best tak best? Alamak. Yang serap mak takut salah jawab. Yalah, betul. Takut pandai-pandai. Tapi insya-Allah taklah pandai-pandai. Yalah, insya-Allah. Insya-Allah lah. Ya, betul. Kenapa nak tanya ni? Kerana Ana nak membawa semua ke Masjid Al-Abdul Razak pada hari Sabtu ini, 20 September pada jam selepas asar. Sebaiknya untuk takut tempat kita terhad. Ana dengar dekat 3,500 orang nak datang. Tak. 4. Oh, baru update lagi? Baru. Dekat 4,000 nak datang ni. Jadi datang awal, ambil tempat masing-masing, solat asar di sini. Dan terus kita akan beralih ke... Oh, ada satu confusion. Ada ingat podcast tak? This is a podcast on live. Online? It will not be online. It will be done live. Physical flesh and skin. Kita akan datang secara zahir. Akan turun secara zahir. Di sini lah. Daripada mana area tu lah. Kita turun. Sini turun. Terus ke stage yang akan disiapkan. Jadi, we hope to see all of you on the 20th of September. Sorry, tadi okay, jawapan. Tadi dah settle. Jadi jawapan dia adalah untuk yang budak 10 tahun, hak penjagaan tu akan diberikan, pemilihan tu diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Jadi balik kepada tadi, kami bertiga dengan berbesar hati ingin menjemput semua datang pada Sabtu ini pada jam lepas asar ataupun 4.30 around dia lah, 4.30 petang sampai 6.30 petang insya-Allah. 2 jam tengok kita. Siapa Ustaz? Siapa yang akan menemani Ustaz? Sparring. Dengan bersama dengan Ustaz Umar Maulana dan juga Ustaz Haid Nazrun, dan juga mereka berdua ni yang akan menemani saya. He tried to get rid of us. Tak boleh. He seems to fail. We will cling on him. Anyway, untuk mendapatkan podcast kita yang kemarin ataupun mengantarkan pertanyaan atau mendapat lebih maklumat tentang podcast kita, sila ke sesawang www.alabdulrazak.com/ada member tanya. Alright. Jadi semua maklumat tentang rancangan kita ni akan boleh didapati di sana. So saya sangat teruja dan tak sabar nak berjumpa. Kan? Kau tak excited lah. Aku tak apa, aku nak kasi kau cakap dulu pasal aku nak cakap pasal makan. Tu lah. Ada news apa dah tahu.
Okey, so makanan pula pada hari tu kita ada lain sikit Ustaz. Selalunya masjid siapkan. Kali ni kita nak berkongsi rezeki. Kita try Ustaz this new style. Kita nak berkongsi rezeki. So it is a potluck. InsyaAllah Ana akan bawa sikit lah Ustaz. Kamu apa? Agak-agak ke mata kucing tak boleh. Yang ringan-ringan, yang berat-berat lah, tu berat. Kalau ringan-ringan nanti, mungkin yang ringan-ringan, kita pergi chairman, pergi isteri, dengar-dengar nak gorengkan mi tau. Bukan. Oh bukan? Oh Ustaz Ustaz goreng mi? Tak tahu. Semua main tak tahu. Okey tak apa, pasal diorang tak tahu, biar antum je yang bawakan untuk kita. Kita akan siapkan utensil. Kita ada buffet tray, semua kosong tapi kosong. Nak bawa apa bawa lah. Nak bawa dalca yang tulang rusuk, beli kat gelang ke apa, bawa. Ayam anel ke pun tak cerewet lah. Ayam anel dah lama tak makan. Yang ringan-ringan lah, jangan susah-susah. Epok-epok sardin, Tapi kentang, kalau rasa pupuk sayur. berat, bawa je. Kita tak tolak. InsyaAllah. Soalan-soalan dah banyak tak? Alhamdulillah. Quite number juga. Tadi yang Ustaz kat corner tu, Ustaz tengah ni, tengah scroll oleh question kan. Ustaz tengah check kat tu. Check. Scan through. Pasal ada yang nak kena filter sikit lah. Tak semua yang kita boleh. Because banyak sangat soalan. So kita nak kena ambil yang insyaAllah. Yang interesting lah. Interesting. Tadi ada satu jemaah kat bawah. Dia cakap, Min, aku ada soalan sensitif tau. Ustaz boleh jawab. Dia ingat Ustaz kita pas sparkle thought ke apa? Alamak, tanyalah dulu. Kalau kau tanya aku, belum tentu dapat jawapan. Kau tanya Ustaz Syed Yusof. Jadi, jangan takut, jangan gentar. Soalan apa pun, kami akan berbesar hati. Ustaz akan berbesar hati untuk menjawab soalan-soalan tu kerana that is the whole idea of this podcast. Yes. Baik, dengan itu, ada apa lagi Ustaz? Tak ada. I'm excited to meet all of you. I also. Kau pakai baju apa tu? Aku ada Metallica punya baju tau. Dah lama tak pakai. Janganlah macam gitu. Kita ada orang datang nak tengok kita live. Takkan kita pakai baju Metallica? Guns N' Roses? Tak boleh. Wings? Baik. Sesi santai bersama asatizah kita secara live, secara langsung, berada di bawah. Datanglah ke masjid, niat iktikaf, semayang tahiyat tu. Aku pula semua datang aja, semayang asar bersama-sama. Alright. Yang makan, jangan lupa Jangan lupa, bawa lah apa-apa yang antum boleh bawa. Air ke, aiskrim. Air kita. Tahu kalau nak bawa air pun tak apa. Ya. Pasal kita banyak benda ni, kita nak cakap haus. Betul. Tapi insyaAllah air kita akan sediakan lah. Kita air panas, air sejuk. Ada. Dengar Aiskrim. pemain legenda bola sepak kita iaitu Malik Awab akan bersama kita juga. Dia kasi Katira. Ya ke? Tak tahu, tanya je. Nak tahu datang. Okay, Ustaz. Okay. All good? All geared up Ustaz InsyaAllah. Ustaz dah tanya Ustaz Harry dengan Ustaz Umar, diorang dah warm up ke, dapat stretching? Nanti dia tanya. Tanya. Anda dengar Ustaz dah start stretching jumping jack 50 kan Ustaz? Busy. Step of 3. Dengan itu, saya minta maaf. Banyak cakap pula hari ni. Excited nak jumpa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.